yang selalu sakit pinggang, mesti sakit di bahagian peha dalam. Peha dalam ni dia akan rasa kebas, dia akan rasa sakit, ataupun dia akan rasa bernyucuk-nyucuk dan dia tak rasa selesa. Jadi macam mana nak bantu untuk rasa hilang kat sini? Kita boleh tekan dengan tapak tangan. Bila kita buat keadaan yang macam gini, baru kita dapat urat dia. Jadi cara dia macam mana? Ini kita punya lutut, ada tulang, okey. Naik dekat atas, sini ada satu urat besar kat sini. Okey, ataupun kita punya urat dalam. Jadi cara dia macam mana? Kita tekan. Tengok macam mana tekan. Dan tapak tangan saya tadi, dia lebih ke dalam, ke peha. Jadi bila kita tekan, and then tolak. Okey, and then tolak. Gitu. Lepas tu kita naik ke atas, tahan, tekan, tolak. Oh, masa ni kita punya suami ataupun kita punya customer atau mak ayah kita ni rasa, oh sangat sedap. Nah, ni bahagian pinggul kita, bawah pinggul kita tadi, di luar, di dalam. Dia punya urat ni tadi dalam. Dia di bawah, kita punya ada satu urat besar kat sini. Jadi kini tolak, kita tekan, and then kita tolak. Okey, boleh kalau ini tekan ya. Dia punya rasa tu sangat-sangat sedap. Dia akan rasa menyusuk sampai ke hati kita, ke jiwa kita, ke otak kita semua. Sebab ini adalah point yang paling tepat untuk orang yang ada masalah sakit pinggul dan pinggang. Sebab apa? Bila orang sakit pinggul dengan pinggang, dia mesti akan rasa lenguh dekat bahagian sini. Selalu dia akan rasa lenguh dan dia akan rasa lemah. Bila berjalan dia rasa lemah, tak boleh jalan lama. Jadi ini adalah masalah dekat bahagian sini. Ada saraf tersepit ataupun saraf dia tegang. Jadi cara macam mana kita nak longgarkan adalah dengan urutan yang semacam ini di bahagian poin-poin yang kita urut. Jangan terlampau kuat, hanya tekan macam ni pun dah sangat sakit. Okey. Urut banyak mana? Sebanyak 8 ke 10 kali. Bila kita dah urut-urut kat sini, yang pertama sakit, yang kedua sedap, yang ketiga insya-Allah akan rasa lebih lega. Jadi kalau tak ada siapa-siapa nak buat, cik, pang, abang ke tuan ke pakcik ke makcik ke, bolehlah datang ke SK Wellness berhadapan dengan Maidin Meru Ipoh Perak, bersebelahan dengan Nasi Kandar di Naina, ataupun boleh halo-halo kita dulu